Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share sikit pendapat lah mengenai lambakan susu kambing yang pelbagai jenama. Sebab ada yang jenama macam quite well known lah di luar sana, yang mana terlalu banyak susu kambing yang pelbagai jenama ni dilambakkan di kedai-kedai pasaraya besar. Ada yang dekat pasaraya kecil kan, mini market. Tapi yang tak bestnya sebab kalau kita tengok dia punya storage lah, dia punya dia tempatkan susu kambing ni macam ada yang even dekat paras bawah kat kaki pun ada kan. Jadi macam kita tahu susu kambing ni adalah salah satu minuman kegemaran Rasulullah, di mana antara sunnah yang baginda suka lah. Jadi bila susu kambing yang sunnah Nabi ni diperlakukan sebegitu, nampak macam sangat sedih lah. Sebab lagipun dia adalah macam makanan jugalah. Jadi apa yang kita makan tu selalu kita jaga. Macam kadang-kadang kita kata macam kalau nak pilih air tangan orang yang masak tu pun, pilihlah yang orang solat ya. Dan prefernya makan kat luar. Tapi kalau tak ada choice tu, kita pilih lah, tengok kalau boleh makan dengan tempat yang kita rasa dijaga kualitinya ya. Sebab apa, makanan ni bila kita makan dia akan masuk dalam perut kita, dan dari situ dia akan membentuk peribadi kita. Jadi sama jugalah dengan susu kambing ni. Sebab kalau kita di susu kambing air sunnah ni, sebab tu kita tak bagi dilambakkan di kedai-kedai, sebab kita nak jaga prestige dia dan premium dia. Kita tak mau dilangkah ataupun dilambakkan macam tu saja. Jadi dekat sini nampaklah beza. Orang kata dari segi kita jaga prestige dan susu kambing tu, macam kita bukan setakat kita nak jual, nak dapat keuntungan, tapi kita nak apa yang kita nak jual tu biar orang kata seikhlas hati, dan kita jaga dia punya prestige dia. Kita tak suka hati macam campur, sebab kita nak bagi yang terbaik kepada kepada orang ramai luar sana. Sebab itu daripada hati kita yang ikhlas, kita nak bagi yang terbaik. Jadi kita daripada kata start susu kambing tu dapat sampai diproses dan sampai sampai ke tangan pelanggan lah, kita nak jaga. Kita tak mahu macam simply letak merata, langkah, tertendang, tersepak kan. Memang orang tak nampak, tapi sebenarnya benda tu macam dia boleh effect lah dari segi attitude dan juga behavior orang yang minum susu kambing ni. Jadi susu kambing macam kalau tengok testimoni, kita dah ada ribuan video testimoni yang memang sangat kata dah jatuh cinta, jatuh hati dengan susu kambing air sunnah ni. Bukan apa, sebab ni lah memang kita rasa-rasa ni memang sedap lah. Tapi kata di sebalik tu, kata bila minum tu anak-anak macam lebih dengan cakap. Sebabnya kita jaga dia punya pengendalian dan juga penghasilan itu, dan juga nak sampai ke pelanggan tu, kita jaga prestige dia. Jadi saranan saya, cubalah minum susu kambing air sunnah ni, cubalah try. Anda akan dapat rasa perbezaan dia. Sebab memang daripada yang lain lah. Ini yang membezakan kita dengan susu kambing yang berjenama di luar sana. So saran saya, jadikan sunnah satu amal, dalam sunnah ada kejayaan. So pilihlah susu kambing air sunnah. Sekian, Assalamualaikum.